kena setkan bila kita nak mengaji sebab nanti nak kena keluar kelas. Dalam PAS lah kita baca Quran kita. Kena plan. Bila kita nak menyambut Ramadan ni, persiapan kita tu kena mula sebelum Ramadan. Jadi kita kena dah tahu dah. Biasa kita orang cari dekat kedai halal kan. Carilah kedai halal sekitar tu. Tengoklah siapa yang selalu kunjungi kat situ kan. Jadi kita tahulah komuniti Muslim tu macam mana, siapa. Jadi kita berkenal-kenalan lah. Jadi jangan takut untuk tegur. Assalamualaikum sister, how are you? Kata I'm Diana from Malaysia. Jangan takut untuk perkenalkan diri sebab biasanya mereka akan sangat welcoming. Kita kena pastikan niat dan azam kita tu ada dari awal lagi selain daripada niat puasa kan. Jadi kita kena tanamkan niat semoga Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik dalam hidupku insya-Allah. Macam mana kita nak habiskan 1 juz dalam sebulan tu? Kita kena rancang macam mana kita nak setkan amalan kita, nak biasakan. Jadi kita kena mulalah daripada sebelum puasa. Pastikan bahawa ada top up daripada masyarakat sekeliling. Sama ada online ataupun fizikal insya-Allah.